Faham. Ada kita Kita ni. sebagai pengerah untuk buat proposal tu, of course lah kita tahu kan. Tahu. Benda tu yang Si kau down je kan. faham. Kau takkan teruskan lah benda ni. Mesti lah cakap. Mesti kau frust. Kau dah buat penat-penat, tiba-tiba hasil kau orang ambil. Lepas tu kau apa pun tak dapat. Melainkan kita buat, orang cakap macam kan sekarang kan YouTube dah ada kan. Melainkan kita buat filem kita sendiri lah. Kita buat sendiri, kita puas hati. Kita nak rugi, kita yang rugi. Orang tak rugi. Faham. Itulah. So untuk sekarang ni kau cakap kau fokus untuk short film lah, untuk sendiri kan. So berapa banyak short film yang kau dah buat ni untuk channel short film aku start daripada aku belajar tu kan. Banyak juga lah. Okay. Banyak kelemahan yang aku buat lah. So apa fokus kau buat short film tu? Maksud aku genre filem yang kau buat tu, short film kau tu, genre komedi ke, genre cerita gaduh-gaduh ke, racing ke, apa kebanyakan yang kau pilih? Aku minat semua sebenarnya.